Kau ingat benda percuma tu untung? Sebenarnya kau tengah bayar cuma bukan dengan duit. Fikirkan sekejap, dalam hidup ni tak ada apa yang betul-betul percuma. Kalau bukan dengan duit, kita bayar guna benda lain. Masa, tenaga, atau mungkin juga ketenangan fikiran kita. Contoh paling mudah ni scroll media sosial berjam-jam. Memanglah percuma, tapi harga yang kita bayar ialah fokus kita yang makin hilang dan masa yang tak akan kembali. Atau pinjam duit kawan. Nampak macam bantuan percuma, tapi risikonya hubungan boleh jadi renggang kalau tak diuruskan dengan baik. Macam penulis Morgan Housel cakap, setiap keputusan ada harga tersembunyi yang kita tak nampak dengan mata kasar. Orang yang bijak bukanlah orang yang sentiasa cari benda paling murah atau percuma, tapi orang yang faham dan sanggup bayar harga sebenar untuk setiap pilihan yang dia buat. Ingat, tak ada benda percuma dalam dunia ni. Kalau bukan kita yang bayar sekarang, nanti kehidupan yang akan tuntut balik. Kalau kau nak sama-sama kita ubah hidup jadi lebih baik, jangan lupa untuk follow, like dan share video ni. Jumpa lagi.